Siti nak sangat pergi sekolah. Tapi orang tak ada duit boleh pergi sekolah ke? Abang nak beli tak? Tak apa, Dik. Masih... Abang, saya jual murah je abang. Tak apa je, lain kali kot. Terima kasih. Abang nak tak? Saya jual murah je. Oh, kepek? Boleh lah satu, Dik. Ayah, boleh tak kalau ayah belikan adik kasut sekolah baru? Okey. Nanti besok kita pergi kedai ya. Terima kasih. Okey. Tak apalah ayah, kasut sekolah tu masih boleh pakai lagi. Tak apa. Nanti kita tengok. Kita pergi kedai kalau kita boleh repair kasut tu ya. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih kepada YDP, Warisan PIBG dan rakan-rakan pentadbir untuk kita bincangkan permasalahan murid yang keciciran yang bernama Siti. Jom kita bantu. Assalamualaikum. Maaf Puan, rumah saya ni kurang selesa. Maafkan saya Puan. Sebenarnya selepas kematian Mak Siti, saya macam hilang arah. Saya dah buat macam-macam kerja. Saya cuba pastikan untuk Siti jadi macam budak-budak lain. Tapi itulah, bila dia jadi macam ni, saya rasa macam saya pula punca semua masalah ni lah. Saya rasa saya macam bapa yang tak guna lah Puan. Sebenarnya Pak Cik dah buat yang terbaik untuk Siti. Untuk pengetahuan Pak Cik, pihak KPM telah menyediakan hampir 18 jenis bantuan untuk pastikan Siti mampu kembali bersekolah. Tiada yang akan tercicir dan kami sentiasa akan berusaha memastikan kebajikan pelajar terjaga. Pelbagai jenis bantuan akan disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi pagi besok Siti dah boleh kembali bersekolah. Alhamdulillah. Dengar tu Siti, besok dah pergi sekolah Di bangku kosong tinggal kenangan. Ingat pesan saya, duit bukan halangan untuk ke sekolah. Pendidikan di sekolah kita percuma. Yang penting Siti kena jadi anak dan pelajar yang terbaik. Selepas ni tiada siapa lagi akan tercicir. Terima kasih Puan. Aku terbelenggu janji yang tak pernah sampai ke sisi. Aku bukan mahu menyerah, hanya mahu ruang yang indah untuk belajar, untuk bermimpi bersama mereka yang diberi.